Dan orang banyak buat cerita tak benar. Siapa baca Rashid Ridha umpamanya tadi sebut Rashid Ridha umpamanya, Muhammad Abdu, Jamaluddin Al-Afghani, cuba dah baca tulisan-tulisan. Orang zaman dulu kata zaman Rashid Ridha, Muhammad Abdu mati lidahnya terkeluar panjang. Golongan agama memang dia suka buat cerita macam tu kadang-kadang untuk beli market. Mati mayat jadi khinzir lah, jadi Ultraman lah, apa-apa dia. Jadi dia suka cerita-cerita. Abu Jahal pun mati tak ada khinzir. Kata hamka demikian, itulah mereka buat cerita. Maka banyak cerita bohong yang dikaitkan dengan Ibn Taymiyah. Maka sebahagian orang buy the idea ataupun the story, dia pun letakkan benda tu untuk Ibn Taymiyah, termasuk Ibn Battutah yang selalu kita sebut. Ibn Battutah, walaupun kita menghormati apa yang beliau tulis sebagai satu catatan pengembaraan, ia bukan seorang sarjana yang terlalu besar. Dia bukan seorang ulama hadis, tidak juga ulama fiqh. Dia seorang pengembara. Dia yang mencatatkan, dan catatan yang dicatatkan oleh Ibn Battutah itu juga boleh dipersoalkan daripada banyak perkara. Kemungkinan yang benar, tapi ia, sedangkan hadis sendiri mempunyai disiplin periwayatan. Kata Ibn Battutah, ketika aku berada di Damsyik, aku menghadiri Ibn Taymiyah pada hari Jumaat. Ketika itu dia sedang menasihati dan mengingatkan orang ramai di atas mimbar Masjid Damsyik. Antara ucapannya, ini saya terjemah, sesungguhnya Allah turun daripada langit dunia seperti aku turun ini, dan dia pun turun satu tangga demi satu tangga daripada mimbar, bagi membuktikan bagaimana Ibn Taymiyah telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Ini kata Ibn Battutah. Tapi jika kita lihat, Ibn Battutah telah bohong lagi cerita ni. Sama ada dia bohong, orang kemudian yang tolong catat untuk dia bohong, kita tak tahu. Kerana beliau kata, beliau sampai di Damsyik ialah pada hari Khamis 19 Ramadan pada tahun 726 Hijrah. Sedangkan semua Ibn Taymiyah ni anak-anak murid dia semua sejarawan. Ibn Kathir, Az-Zahabi, semua sejarawan besar. Mereka catat sejarah yang berlaku. Mereka menjadi rujukan dalam sejarah. Kata mereka semua, Ibn Taymiyah itu dipenjarakan pada awal bulan Sya'ban tahun berkenaan, iaitu tahun 726. Dan kemudian terus berada dalam penjara sehingga meninggal pada malam Isnin tahun 20 Zulqaidah pada tahun 728 Hijrah. Habis itu, siapa yang Ibn Battutah tengok tu? Kemudian dia tak pernah menjadi khatib di Masjid Mimbar, di Masjid Damsyik. Mari orang kemudian baca buku, tengok Ibn Battutah kata, terus dituduh pada satu tokoh yang sumbangannya kitab Ibn Taymiyah itu sendiri lebih besar daripada diri dia sendiri, lebih berat daripada diri dia nak ditimbang apa yang telah Ibn Taymiyah tulis. Hanya dengan satu kenyataan daripada satu orang pengembara seperti Ibn Battutah, kemudian dibuat keputusan untuk seorang sarjana yang besar. Dan itulah kerana tak ada apa lagi wacana sebahagian yang di kalangan orang Islam, ustaz-ustaz ni tidak bercara pasal Ibn Taymiyah dengan cerita Ibn Battutah. Wacana